Assalamualaikum. So, bagaimana cara dia untuk membuat pendaftaran dan juga pembaharuan ahli e-Khairat Kematian untuk Surau Al-Ikhwan? So, berdasarkan poster yang diberi ni, kita boleh scan QR dekat bahagian sini ataupun kita boleh pergi terus ke laman website www.ekhairat.com/alikhwan. Okey. Okey, daripada poster ni, bergantung pada jenis telefon jugalah. Okey, boleh tekan lama-lama dekat bahagian sini dan tekan open. Okey, kemudian akan berada dekat paparan yang macam ini. Pendaftaran, kalau nak daftar baru boleh klik kat bahagian sini. Kemudian boleh tekan kat bahagian arrow belah sini. Tekan lagi. Dan tekan yang bahagian sini. Pembayaran yuran tahunan 2025 dan juga 2026. Tekan klik. Kemudian boleh masukkan nombor IC dekat bahagian sini. Kemudian boleh tekan carian. Dan dia akan keluar paparan yang macam ni. Dia akan tulis nama dan status aktif. Just untuk pengetahuan, dekat sini dia ada 3 jenis kaedah pembayaran. Yang pertama iaitu FPX Payment menggunakan Toib Pay. Kemudian dia ada bayar tunai, boleh pergi ke Surau Al-Ikhwan dan jumpa AJK. Dan yang ketiga iaitu bank transfer. Okay, hari ini saya akan ajar menggunakan FPX Payments, online banking lah. Okay, pergi kat bahagian sini, klik lihat. Okay, macam saya, sekarang ni saya belum bayar lagi untuk 2026. 2025 Alhamdulillah dah selesai. Okay, so tekan je bayar sekarang. Okay, kat bahagian sini, dia akan bagi tahu paparan nama kita. Check sama ada betul ataupun salah. Kalau betul, kita boleh proceed. Syariah fasa 1A. Okay, kemudian email boleh tukar kepada email diri sendirilah. Okay. Kemudian masukkan nombor telefon kita. Setelah selesai, boleh tik dekat bahagian sini untuk bayar yuran untuk 2026. Jumlah keseluruhan RM50. Kemudian tekan bayar sekarang. Okay, dekat bahagian sini kita boleh pilih online banking. Kemudian account type personal banking. Kemudian boleh pilih bank apa yang kita pakai lah. Macam saya pakai Maybank. So, saya akan pilih Maybank. Maybank to you. Kemudian tekan I agree to the terms and condition. Dan tekan proceed to Maybank to you. Okay, setelah selesai membuat pembayaran di online banking, dan dia akan bawa kepada paparan yang macam ni lah. Alhamdulillah, bayaran telah berjaya. Kemudian boleh je klik semak status bayaran. Kita boleh try sekali lagi. Masukkan nombor kad pengenalan kita. Kemudian tekan button carian. Kemudian tekan lihat. Okey, Alhamdulillah yuran 2026 telah selesai. Itu sahaja. Kalau ada tanggungan, kita boleh check juga untuk tanggungan. Itu sahaja. Sekian. Assalamualaikum.